Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, macam biasa. Kita masuk part. Hari ni saya nak buat video review ni pendek je, saya buat video pendek je. Okey, hari ni saya dapat order kedai Shopee saya. Dia order set power door. Cuma dia keliru lah sebab pomen dia cakap tak cukup semua. Tapi saya tak salahkan dia, saya tak salahkan pomen dia. Mungkin kurang penjelasan daripada saya sebagai seller. Jadi video ni untuk saya menjelaskan kepada siapa yang menggunakan Velfire ANH20, CGH20, 25 yang nak install power door, boleh tengok video ni. Kita tengok apa part yang kena. First part dia mesti nak kena ada getah ni. Ni getah ni sensor duduk kat pintu. Dia yang akan ni detect pintu rapat atau untuk vacuum. Lepas tu yang kedua ni papan. Papan ni dia duduk belakang door trim. Ni papan ni. Papan ni yang apa ni ada wiring pintu semua. Lepas tu dia punya door apa ni? Dia punya switch dia punya door handle. Door handle. Okey Lepas tu dia punya papan motor. Sekali dengan wiring lah. Macam ni kan. Wiring dia semua macam ni. Lepas tu butterfly. Butterfly ni pun penting. Tak ada butterfly ni tak function nanti power door. Macam ni pun kalau ikut tak bagi pun tak apa, tapi tak apa saya bagi ni untuk power door ni. Contoh wiring ni masih akan bagi. Kalau saya tak bagi ni macam mana orang nak install power door. Nanti tak hidup lah dia punya motor ni. Jadi saya berharap dengan penjelasan saya ni dapatlah memahamkan siapa yang tak ada knowledge lagi, tak ada pengetahuan pasal power door. Saya harap video pendek ni boleh anda buat modal untuk tengoklah kalau nak beli barang walaupun bukan daripada saya. Okey saya harap saya membantu. Follow saya, jumpa next video.